saya datang ni nak memindang anak pakcik. Nak memindang? Kau tahu adat kat sini macam mana? Ayah tanya macam tu. Adat macam mana? Datang dengan keluarga, bukan datang seorang-seorang. Tak, yang ini saya baru nak melafazkan hasrat. Okey, lupa nak bagi tahu. Saya ni ada 3 orang adik-beradik. So saya ni merupakan anak yang paling bongsu. Saya ada seorang abang dan seorang kakak. Dan saya seorang lagi di hujung lah. Okey, abang saya yang sulung, lepas tu nombor 2 kakak, dan saya yang terakhir. Abang dengan kakak dia dulu semua bawa family terus. Tak ada datang seorang-seorang macam ni. Abah cakap macam tu. Aku tak tahu kenapa Abah sangat agresif dalam hal-hal sebeginilah. Sebab kebanyakan daripada orang kata insan-insan yang pernah hadir ke rumah ini sebelum ini pun, Abah memang dalam keadaan yang macam dia ni tak nak bagi aku kahwin ke? Dia lupa ke anak dia dah 29? Macam tu lah kan. Tak pakcik, saya... Nama kau siapa? Nama saya Rahmat. Boleh panggil saya Ahmad. Rahmat. Mak bapak kau ada lagi? Ada. Kau kenal lah. Dia tanyalah berkenaan dengan macam bapak dia macam Melaka pula kan. Macam tu lah. Tapi macam tu lah. Bertanya tentang perihal-perihal yang lain. Okay, kita cut it short. Settle lah tu. Saya dan juga Ahmad berjumpa di luar sekejap sebelum Ahmad balik. Apa awak macam tak suka je? Tak adalah, dia memang macam tu. Tapi dia pandang saya lain macam lah. Kenapa? Tak tahulah. Saya rasa macam seram sejuk sikit. Daripada sampai tadi, saya rasa rumah awak macam seram je. Awak selama ni ambil saya dekat sini okey je. Emanglah. Tapi saya tak pernah masuk rumah awak ni. Tapi entahlah, tak tahulah. Rumah awak memang suka rumah awak macam mana, ayah awak memang, abah awak memang suka gantung-gantung kepala binatang ke kat dalam rumah ni? Dia memang macam tu daripada muda dulu. Macam collection. Okey, rumah saya ni ada kepala rusa, ada kepala bear, kepala beruang. Lepas macam tu lah, benda-benda gitu ayah suka simpan. Patutlah seseram je. Tak apalah, nanti saya cakap dengan abah sendiri. Awak balik dah dulu.